Pok Teh berani cakap lah. JDT menang. Malam ni 4-1. Pok Teh sokong dua-dua. Tapi kita mesti ada target kita kan. Pok Teh boleh teka 4-1. Jadi tim menang 4-1. Pahang punya strategi malam ni dia lebih kepada bertahan. Confirm lah, confirm. Lebih kepada bertahan. Dia tak boleh nak main corak-corak macam sebelum-sebelum ni kan, tak boleh. Dia lebih kena banyak bertahan. So mana striker-striker JDT tu diorang kena pegang dah siap-siap. Dia tak boleh main buka. Kalau Pahang main buka, jujur pun saya cakap, mungkin lebih. Sebab Johor ni, JDT ni dia dah biasa jumpa kelab-kelab daripada luar. Okay, Jepun, Thailand, kelab-kelab yang power daripada luar. Jadi macam Pahang ni, dia orang habis-habis main dalam Malaysia je. Kalau Pahang main buka malam ni, kalau Pahang main buka atas 5 lah. Atas 5. Okay, atas 5. Kalau Pahang main bertahan, adalah gol sebiji. Dia kena Johor, dia punya strategi dia JDT je, strategi dia padu. Faham tak? Dia punya tactical dia tu padu, laju. Permainan ni terlaju. Okey? Sebab apa permainan JDT laju? Sebab dia JDT ni adalah satu kelab yang tak miss bayar gaji. Okey, bila majikan bayar gaji cantik, lepas tu gaji pula besar, diorang akan main cantik. Itu je cerita dia. Boleh tak? Cerita dia kat situ. Okay? Bila player bola tu gaji besar, bulan-bulan tak miss bayar gaji, diorang akan main cantik. Macam Pahang. Okay, contohlah kalau Pahang ni kan, sebelum lawan dia dah bagi dah seorang 100,000. Ini contoh. Okay, dia dah bagi seorang 100,000. Lepas tu kalau menang, bagi pula 100,000. Pok Teh rasa kalau bagi duit dulu sebelum lawan, 2-1-3-1 lah Pahang menang. Betul? 2-1-3-1 confirm. Bagi duit dulu sebelum lawan. Semangat tu lain. Confirm. Johor dah memang padu, gaji dia besar. Ini kita cerita Pahang. Cuba bagi duit dulu. Diorang semangat tu lain macam. Sebab diorang dah dapat. So memang diorang main lain macam. Yang Pok Teh nampak malam ni, yang function lah, okay? Yang function, yang Pok Teh nampak malam ni, yang function Alex seorang. Alex saja. Alex, lepas tu seorang lagi. Siapa dia yang gelap-gelap tu? Dua orang ni je function. Yang lain tu Pok Teh rasa boleh main. Yang lain tu, tapi boleh nyoh. Okay? Boleh nyoh. Sumare. Ya. Afiq main tak? Afiq main tak main?